Apa dia kebaikan daripada sedekah? Mengelakkan diri daripada kemurkaan Allah. As-sadaqatu tudfi'u ghadabar rahman. Sembahyang sedekah itu memadam kemurkaan Tuhan yang bernama Rahman. Makna kalau kita nak mendapat keredaan Allah, sedekah bagi selalu. Bukan mesti banyak. Faham? Kalau kita sedekah banyak, mana buat banyak kali. Sedekah kita kena banyak. Bukan maksud sedekah kena bagi banyak. Maksud sedekah kita kena buat bagi banyak. Hari ini RM1, esok RM1, esok RM1. Kalau nak bagi RM30, boleh kalau siapa ada duit. Hanya 30, esok 30, 10 hari 300 lah. No? 10 hari 300, sebulan 1000. Boleh juga. Kalau bagi 300 banyak sangat kot. Kita bagi 30. Tak sangka terimpun dah di akhirat 1000 sebulan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tak apa ada duit, bagi RM1. Sebulan 30. Tapi 30 tu dah mencapai 300. Sebab bagi satu balas 10. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa bagi satu, Allah balas 10. Bagi 30. Tapi nilai di sisi Allah 300. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya sedekah ni siapa duk rajin buat, Allah tak marah pada. Allah redha pada.